nak beli kereta mewah, letak nama syarikat sebab nak jimat cukai. Nanti dulu founder. Ramai ingat makin mahal kereta syarikat yang dibeli, makin banyak boleh tolak cukai. Tapi realitinya, korang mungkin tengah masuk perangkap. Dalam Undang-Undang Cukai LHDN, ada syarat ketat untuk capital allowance kenderaan penumpang. Kalau korang beli kereta baru yang harganya tak lebih RM150,000, LHDN benarkan korang claim maksimum RM100,000 je sebagai perbelanjaan kelayakan. Tapi dengar sini, kalau harga kereta tu RM150,000, RM1 dan ke atas, ataupun kereta second hand, ini yang buat ramai menangis bucu katil. LHDN potong kelayakan korang dan korang cuma boleh claim maksimum RM50,000 sahaja. Beli kereta harga RM500,000 pun tetap claim RM50,000 je. Habis tu macam mana nak claim full harga kenderaan? Syaratnya, korang kena beli kenderaan komersial berlesen. Contohnya macam lori, van barang atau trek pickup. Kenderaan komersial tak tertakluk pada limit harga ni. Beli RM200,000, claim atas RM200,000. Jadi sebelum gatal tangan nak sign loan kereta mewah atas nama syarikat, bincang dulu dengan tax agent korang berbaloi ke tak. Kalau info ni selamatkan duit korang, share video ni dekat kawan-kawan bisnes korang sekarang. Nak lagi tips cukai? Jom follow